Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru di seluruh Malaysia yang saya hormati dan kasihi. Hari ini pengetua ingin menitipkan sedikit pesanan sempena kita berada di penghujung tahun persekolahan musim akhir tahun ini adalah waktu yang sibuk, penuh tugasan, penuh amanah. Namun ia juga waktu yang penuh makna dalam kerjaya kita sebagai pendidik guru-guru yang dihormati. Pertama sekali, pengetua ingin mengingatkan tentang pengurusan dokumentasi dan laporan akhir tahun. Kita tahu hujung tahun menuntut disiplin dan ketelitian yang tinggi, laporan program, evidence activity, dokumentasi panitia, fail pengurusan sekolah dan pelbagai rekod lain yang menjadi bukti perjalanan kerja kita sepanjang tahun. Uruskan semua ini dengan teratur, ikut garis panduan dan buatlah semakan terakhir supaya setiap dokumen lengkap, kemas dan mudah dirujuk. Dokumentasi yang baik bukan hanya menandakan profesionalisme kita, tetapi juga memudahkan kesinambungan kerja pada tahun berikutnya. Seterusnya, pengetua ingin mengingatkan tentang persediaan mengawas peperiksaan. Tugas ini adalah amanah yang besar. Pengawasan peperiksaan memerlukan fokus, integriti dan kawalan situasi yang baik. Pastikan guru-guru memahami jadual tugas, peraturan pentaksiran, SOP keselamatan dan etika pengawasan. Ingatlah bahawa ketenangan dan kesungguhan kita sebagai pengawas memberi kesan kepada ketenangan calon yang sedang berdepan detik penting dalam hidup mereka. Dalam kesibukan tugas profesional, pengetua juga ingin mengajak semua guru untuk merancang percutian bersama keluarga. Kita ini manusia biasa. Ada hati, ada perasaan, ada keluarga yang menunggu. Sepanjang tahun kita mengorbankan masa, tenaga dan fikiran untuk anak-anak murid. Maka harapannya apabila tiba cuti persekolahan, rancanglah masa berkualiti bersama orang tersayang. Percutian tidak perlu mewah, yang penting adalah kehadiran kita, senyuman kita dan waktu yang kita luangkan bersama mereka. Akhir sekali, pengetua ingin menekankan tentang kesihatan diri. Kita sering nasihatkan murid menjaga diri, tetapi kadangkala guru terlupa menjaga kesihatan sendiri. Jadi sepanjang hari-hari terakhir persekolahan ini, jagalah kesihatan fizikal dan mental. Cukupkan rehat, makan dengan teratur, kurangkan tekanan dengan pengurusan masa yang baik dan jangan segan untuk meminta bantuan rakan sekerja jika beban kerja terlalu berat. Guru-guru sekalian, anda semua adalah nadi sekolah, penggerak kejayaan murid dan tulang belakang masa depan negara. Pengorbanan, ketekunan dan keikhlasan anda tidak pernah sia-sia. Semoga Allah memberkati setiap usaha kita, setiap titik peluh kita dan setiap ilmu yang kita sampaikan. Teruslah berkhidmat dengan hati dan beristirahatlah dengan tenang apabila tiba masanya. Terima kasih atas segala jasa. Semoga hujung tahun ini menjadi penutup yang baik dan permulaan kepada sesuatu yang lebih cemerlang.